Okay, nasi royal ni bermula zaman COVID. Masa tu saya berniaga. Buat COD makannya biasa je. Tiba-tiba satu hari tu ada kawan saya minta buat nasi royal ni untuk set-set cikgu yang nak akan dicocok ke vaksin tu. Lepas tu saya pun justru saya buat ikutlah nasi kapau. Mulanya kita ingat nak buat nasi ala Kak Awuk lah. Masa dah Kelantan tau. Lepas tu saya malam tu saya terfikir macam boring banyak dah nasi gitu tak. Marilah idea sebab kita ni memang peminat nasi ala nasi kandar. Sebab kita pernah duduk KL dulu lama. Jadi teringin-ingin tak kat Kelantan ni macam payah nak jumpa. Jadi saya pun kerahlah buatnya R&D dengan suami saya. Jadi malam tu kita bermula dengan esok pagi tu kita bermula dengan order hanya 20 buku sahaja. Daripada 20 buku tu kita pun naik jadi 50. Lepas tu naik jadi lagi 100 dah sampai satu masa tu kita penuh lagi. Berapa ratus tak? 400 buku sehari. Resepinya adalah resepi sendiri saya R&D detail sebab kita memang peminat kari. Jadi setiap hari kita nego kecuali Jumaat cuti. 10 pagi sampai 7 petang dulu.